api. Zas. Kat tingkap weh, kat tingkap. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita hari ini. Sekarang kita berada di mana? Zas. Pusing. Kita orang berada di Hat Yai, Thailand. Hari ni 27 hari bulan 24 hari bulan. Kita orang bergerak dari KL dalam pukul 1:30. So sampai dekat border dekat Bukit Kayu Hitam kurang dalam pukul 8. Pasport, custom, make masa dalam 1.5 jam lah macam tu. So kita on the way ke Hat Yai. Tadi kita orang dah breakfast dekat Danok tadi. Dia punya check in homestay pukul 3. Sebelum kita orang check in, kita orang nak bergerak jalan-jalan dulu. Kita sudah sampai ke tempat FOMO yang pertama, Makro, menggamit memori masa lalu. Jom kita tengok apa ada kat Makro. Apa benda tu? Bodoh. Bukan tu hanya. Nampak besar. Tak nak pegang. Kau lah kau pegang. Chewing gum. Flavor strawberry. Boleh ambil. Boleh lagi massage kan? Lagi massage nanti. Besok nak bawa. Tengok tangan Didi. Mesti Didi nak. Nak pegang. Okey, bang. Cek lagi percaya. Baik. Mana keluar hijau ni, Abi? Mana? Nak jajan. Dia sekuk coklat. Angel. Halal ke? Come on lah. Kau dia lah cubit kuat. Tarik. Duduk dalam, tutup. Nah. Cakap uncle bukan. Okey. Abang boleh asyik Oreo ni. Banyak ada setan masuk nak beli ni. Nak beli jajan, setan masuk. Boring lah. Hai, shopping lagi. Baca je, nanti orang tu juga yang makan. Shopping kat 7E. Di belakang bang. Kopi campur macam mana campur? Kopi campur. Tadi tu. Tunjuk tu. Yang ni beli apa? Apa tu? Telur. Ayah. Pergi bayar dulu. Pergi bayar dulu cepat. Papa. Popok. Ayah. Ya, Uncle lah. Uncle nak. Apa cakap? Cakap apa? Lain. Oh, sekejap. Tak ais. Air
rumah kita untuk 3 hari 2 malam. Pergi tingkat Homestay. 3. 3 tingkat. Pergi ada, tingkat 3 masuk bilik 3. ada 4 bilik. So Tu bilik siapa? Blanket? Blanket? Bukan tingkat 2. Sarika Menai Kuperatai. Nikah. Bilik kita hari ni untuk 2 hari. Besar kan? Macam master bedroom. So toilet kita orang kena sharing. Dia ada 3 tingkat. Hey, Amy. Burger fish and fillet. Jom kita makan. Amy. Saya punya chili apa ni? Fish and chip. Ni espresso coffee tadi. Dah try tak? Mantap. Mana Nutella? Wow, sedapnya. Nutella. Teruk kau. Sekarang kita nak ke kedai makan untuk dinner. Nama kedai dia Takoyak. Taitot. Yes, Taitot. Ayam goreng. Mana senang pilih set dia. Kalau tak nak penting lah. Kalau ke yang kalau yang ni? Kalau tahu lo ini 350 tu. Kalau gitu proses susah. Ayah. Ada lain. Ni. Ini seasoning. Macam Nak malu. Ini madu. kita ada tom yum. Ni sausage ni. Ya, betul. Kek mana kek? Nika. Kan dalam tu dah mau. Yang ini ya. Stop. Kau mati yo. Berasap. Seafood sizzling. Ini apa? Baik, cukup baik. Nasi. Dan nasi. Bernafas tak orang tadi? Hah? Bernafas tak? Nampak? Dia macam macam mana menusuk eh? Hah? Menusuk dia macam mana abang tunjuk? Sedap. Sedap rasanya, mantap. Mantul. Capek. Let's go. Kita kat Hatnan Central Hatnan Festival. Dia betul depan macam ni, belakang ni boleh tak? Yang tu. Makan lagi.
Kat lah, saya tengok. Sebab hujan kat luar. Tengok luar. Yes, sebab hujan kat luar. Kereta cantik. Ni untuk baju sesuai kan? Nah, keluar. Ui, semat. Oh. Tak payah. Berapa kali? Oh, wow, dah buat cermin mata. Macam apa kan? Ini merajuk ke? Ush. Hilang mesum. Hilang hidung. Ni tatuk. Besar muka. Nak, ni. The FOMO in the world. Makan, makan. Rasa? Onion. Kentang. Lemak kentang. Ada putih ni. Macam-macam nak beli. Rasa alang-alang sampai. Jadi ni berapa lah? FOMO, FOMO. FOMO. Cincau. Hai cincau. Dia teh cincau kan? Oh, dia Thai tea. Dia macam-macam ada perisa. Thai tea campur cincau. Durian. Kita beli cincau original, cincau. Macam boba. Sama-sama, terima kasih. Pasal nak beli apa? Pasal nak beli apa? Balik Pasal nak beli apa? Air. Aku sedih. Geleng. Di Asian Night Market. Hujan dekat luar sana. Lebat. Dari petang tadi tak berhenti. So kita pusing sini. Kita ada lampu-lampuan Thailand. Dan tak ada apa nak beli.